Ayah, masak apa? Hari ni kita masak nasi lemak sambal ikan ayam. Kemudian kita rebus dulu ikan ayam bersama garam dan asam keping. Rebus sampai masak. Sementara itu kita panaskan minyak. Kita gorengkan ikan bilis sampai ada garing. Dan garing kita boleh angkat dan teruskan. Lepas tu kita gorengkan ikan ayam kita rebus tadi sampai ada garing juga. Dan garing kita angkat dan teruskan juga. Lepas tu gunakan minyak yang sama. Kita tumiskan bawang besar, bawang putih dan halia yang sudah dipisah. Tumiskan sampai dia naik bau. Lepas tu kita masukkan daun pandan. Lepas tu kita masukkan cili pisang mengikut kepedasan. Tumiskan sampailah pecah minyak. Dah kering kita boleh tambahkan air isi ikan tadi. Kita sambung tumis sampailah pecah minyak. Sementara itu kita boleh masak nasi. Masukkan beras, kita masukkan daun pandan, masukkan halia, masukkan bawang yang sudah dimayam, masukkan santan, masukkan air mengikut sekatan masak nasi. Lepas tu kita berasakan dengan garam. Lepas tu kita boleh masak nasi macam biasa. Bila sambal dah pecah minyak, kita boleh masukkan belacan. Kita sambung tumis sampai warna gelap. Masukkan nisang keret. Lepas tu kita masukkan air rebusan ikan tadi. Lepas tu kita masukkan bawang holeng. Kita sambung tumis untuk seketika. Lepas tu kita boleh masukkan ikan ayam yang sudah kita goreng tadi. Kita gaulkan dia sampai dia sebati. Bila rasa ikan tu kurang masam, kita boleh tambahkan air asam jawa. Bila semua dah cukup rasa, kita boleh angkat dan hidangkan. Bila nasi dah masak, kita boleh gaulkan sampailah dia sebati. Bila dah sebati, makanan siap untuk dihidangkan dan boleh makan bersama timun, telur rebus dan ikan bilis. Jom makan!